Okay guys, Assalamualaikum. So benda ni random je. Kita nak surprise birthday Iman. Kita nak beli kek. Kek berapa slice? 2-3 slice je. Tapi rahsia sekarang ni kita nak beli kek. Nanti aku cerita yang selebih-lebihnya. Alright. Apa-apa aku update. Ben pegang konteks ni, dia tak pasang lampu. Aku pergi tutup lah tadi. Tak pasang lampu ikhlas. Silap lah, aku ni setting dia punya ni. Ada add on footage kau lah. Add on footage aku. Jadi nak rakam kat dalam tapi segan lah pula. Kita bukan YouTuber. Let's go! Aku sekadar add on footage kau lah. Add on footage aku. Jadi nak rakam kat dalam. So okay, game dia macam ni. Tadi aku fikir aku nak buat dengan ikhlas je. Macam kita nak beli kek 2 slice. Lepas tu nak surprise Iman lah nanti malam nanti. Tapi tiba-tiba ada orang chat aku. Aku tak baca tengok. Lepas tu rupanya Kak Dina. Lepas tu dia cakap Kak Dina pun nak surprise Iman apa semua dengan kawan-kawan Iman semua. Lepas tu plan Kak Dina dia kata Iman kan suka tidur awal. Sekarang ni Iman, kalau daily ni Iman dah kerja kan, dia suka tidur awal lah. Pukul 11, pukul 12 tu dia dah tidur dah. Lepas tu kalau dia tidur tu, Kak Dina kata nanti diorang semua datang kat depan rumah. Nanti kita orang eating dengan ikhlas nanti kena panggil Iman keluar. Tapi jangan beritahu ada diorang. Cakap lah, Iman ada benda dulu dekat luar apa semua. Lepas tu Iman ada benda lah. Lepas tu tiba-tiba happy birthday. Lepas tu tadi pun kita beli kek kan. Lepas tu kita bawa kek sekali. Lepas tu ada bonus dia. Kalau benda ni jadi before 11.30, aku akan nyalakan macam 36 shot aku. Before 11.30, kalau jadi benda tu, baru aku tutup. Kalau lebih 11.30 aku rasa macam tak appropriate. Sebab kat sini pun ada budak-budak dia nak tidur esok sekolah kan. So macam tak appropriate lah. Kan benda ni pukul 12.30, pukul 1 kau pergi bom-bom pula ni kan. So tak nice lah. Betul tak? So itulah plan dia. So let's go. Dia jangan satu benda. Kita nak start buat kek tak? Buat Ini lah kita lebih satu benda kita letak start. Okey. Start. Ada muka Azri. Kek Abudi. Gosah. Cakap sikit. Ya, mungkin maka berbeza. Jangan. Happy birthday. Okay, Raji. Iman. Ada ni ular. Ular besar man. Tengok man, tolong. Bomba. Tolong. Macam tu deh. Itu macam tu. Tahu? Ular besar. Ular kat longkang kira. Ular kat situ. Tolong. Lepas tu kalau Iman cakap, nanti biar dia. Tak ni serius, tolong. Serius besarnya. Budak depan kena ikat. Kena ni lah. Kena belit. Tak kena ikat. Budak depan kena belit. Ini yang kena patuk. Dia cakap, ini yang kena patuk. Tiba-tiba, okey. Asal air tu? Tak, kita cakap, Ikhlas dekat rumah. Ada? Ikhlas tidur. Ada, tengah main game. Cakap, Ikhlas kena patuk dengan ular. Dekat depan. Tolong. Mesti. Confirm. Dia besok, confirm. Okey, pasal dia kata, is it so stupid lah. Dia kena betul-betul. Betul tak? So, kita kena kejut dia. Iman, bangun. Kita kena berlakon yang macam betul-betul. You buat surprise macam you datang. And macam sayang, sayang je masih sebab. And then you tak boleh nampak kita orang. Tak boleh tak? Tak. That's fake tak?
Ini yang buat dia kejut tu. Macam ni je seorang. Tak expect dia datang seorang. Lepas tu I nak terkejut cakap apa? Tengok kat luar. You cakap something. Baru dia nampak kita. Macam mana I nak bawa dia keluar? Dia pun pandai you. Aduh, tadi buat je lah ular kat depan. Aku kerja aku. Ular. Tiba-tiba kan. Mel. Nazar, Nabil, Azri. Anak Azri. Season baru lah. Season baru tu. Ni baru nombor 2 tu. Kau yang selalu main aku. Tujuh Nazar. Kau lambat dah 7 kau. Aduh, 7. Tapi dia ada macam tu. Hello. Ikhlas. Idris. Ada. Ada? Kat Twitch. Okay, thank you so much. Tak, korang sumpah lah like ni. Korang nak nampak poster. Alamak. Okay, sekarang macam mana? Plan dia. Tak ke itu je. Ular je lah. Ular lah, Simple. ular. Bangun. 50. Isi dah buruk. Dia kan mamai. Dia akan macam, apa. Suara you macam, keluar. Hantu Jangan. Sini kita kena betul-betul lah. Sini Ya. kita kau. Okey, so kita dah kat luar dah. Okey, dia cuba. Takut kan? Aku takut dulu nak satu. Kau dekat apa? Dia pasang ada. Sekarang Oh, kau nak tengok gambar juga satu. Oh, kat situ juga. Masa ada poster. Okay, ni kau Iman guys. Tak ada poster. Tak ada poster. Ataupun suruh okey, ikhlas buat. Iman dah bangun ke? Belum. Okey, cerita ni macam ni. Betul-betul. Plan ni macam ni. Kita dua bangun. Oh Iman, ada ular budak dekat luar tu. Okey. Lepas tu Iman mesti bangun. Longkang ni. Longkang ni ya. Okey, kita sorok dekat tepi ni guys. Okey. Kau sini. Lepas tu bila korang keluar tu korang dah rasa macam sumpah besar man. Sumpah Okay. besar. Dia tersekat dekat tepi tu. Dia tersekat kat tepi longkang. Kita cakap ni tu. Okey. Okey. Tapi korang jangan duduk kat situ. Oh. Sama je. Apa tu sebab nanti Iman jenguk kat sini. Oh betul ke? Oh duduk belakang. Ikhlas cakap korang jangan duduk kat sini. Duduk belakang. Tak jadi dah. Kita pandang ini lah. Okey, Okay, sekarang. Okey, sekejap. Duduk belakang pintu. Okay, sekarang 1, 2, 3, go! Aku nak kita lari. Kita masuk kecoh-kecoh. 2, 3. Bodoh! Mat! Mat ada ular, bodoh. Longkang. Ular. Longkang. Longkang luar. Sumpah. Babi besar babi. Sekat. Dia sekat situ lah. Dalam dia dah. Tunggu kan. Kimak besar. Gila. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Happy Happy birthday to Amir. Happy birthday to you. Kita udah ikut sini sampai ber. Ayo. Happy birthday, man. 27. Kita video sial. Tak, sumpah ikhlas dengan Idris Mangai. Dia berlakon daripada luar.
kita jadi kita orang belakang di luar. Jadi mana? Aduh. Gimana cepat? Kita boleh tengok ke diri satu. Mana? Ui, baik sial. Baik tu. Ada. Happy birthday to you. Baik tu kau melakon. Happy birthday to you. Happy birthday to Happy birthday to you. Yay! Look at you. Kita ada dekor sendiri tak, Bebe? Ni. Mei, Mia kat apa kat dalam kereta tengah tidur. Penat tu. Berbalur. Thank you. Boleh. 27. Tidur sial. Tak sampai iklan dia pandai. Dia berlakon daripada luar. Kita kerja. Oi. Dia orang berlakon daripada luar. Jadi macam itu. Gimana kau nampak? Dia orang cakap apa yang kat dalam? Ui, malu dulu. Bangun lagi. Apa ni? Nampak Adin ada create sesuatu. Wow. Itu ada picture lah. Pernah. Ya, boleh. Okay, thank you semua. Dah? Dah? Okay, good night guys. Okay, boleh. Okay, bye. Okay, kita tengok Amah. Tapi kita sorry. Dia tidur tak pakai baju. Macam ni aku. Betul. Masa kita tengok lah. Depan kita cuba. Tak dong. Tengok. I percaya diorang. Tengok yang pedih diorang. Korang nampak. Stand up. Kita orang tak. Boleh bangun. Lari tau. Macam berdua. Ada lari dulu ke dapur. Benda sekali ni. Oh, you lari ke dapur? Dia tengah bawah. Sayang ada dekat dalam kereta. Kartika kesian dengan Tok Ye. Alah. Salah. Ada komentari. Nak dengan poster you. Ini berapa? Korang dah ngamal lo. Phone ni lah. Ya, kita orang ada phone ni. Cantiklah. Okay lah, Adin main tadi. I buat. Okay, tak gambar cepat. Memang peganglah betul-betul. Itu mari kot. Oh, kena tu. Oh, okay. Barulah confidential. Nampak Mia. Ini Ami. Ada kami yang pakai juga. Ini lah ramai-ramai terus. Ikut lah. Start poster ni start dah. Okay ke, I? Okay. Mama tu ambil gambar. Eh? 1, 2, 3. Sama sangat aku kan? Ambil lah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright. Muka Iman. Dia kat mana? Jadi. Alah, nak buat. Semua tu lah. Nampak dulu. Nak buat dah. Seperti dia. Oh, so dia dah tahulah sebenarnya. Tahu, Sebab dia tu tahu. dia tidur kat luar. Alah. Jadi wish birthday Iman di. Wish. Dah habis dah. Apa Daddy nak cakap dekat Iman apa di? Ha? Dia nak cakap dekat Iman apa? Hai aunty. Okay, daripada Tak banyak umur lah, siap-siap selalu. Betul lah. Tahun ni cuma 27. Ha? 27. Tujuh. Yo, dah boleh kahwin lah kan? Dah boleh kahwin dah. Good. Gambarnya boleh makan. Cium Wah. Bismillah. Wow, the is macam pedang. Yay! Happy birthday. Ceketam Pak Hamida. Ceketam Hamida. Ceketam Hamida. Ceketam Hamida. Yup. Gambar you boleh makan? Ya. Tak ada. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Tak expect. Kan sempat dulu. Sekejap.
Malu-malu apa dia? Apa dia actually you tiba-tiba you dress dengan ikhlas kerja ada ular so you percaya lah. Saya tak, anda fikir buat birthday. Saya fikir You macam ingat tak birthday tu? tak. Wait. I tahu lah actually birthday I. Saya expect lah ular tu I feel betul. Dia tak tahu pun dah 12. I tahu mana. Thank you. Tak tahu pun ular. Thank you. Dia dah email and then makin tinggi lah dalam dia kata. Amin. Tahun ni jadi. Amin. Kan I jadi best friend sebab tu Ya, pegang tangan lah. Salam lah. Bel. Okey macam ni ya. Salam lah. Yang macam ni ke? Please. Macam ni. Sama. Kalau asli buat I kerja esok masuk office. Dua-dua tu lah. Itu ya. Betul. Okay, Nabil. Daripada dulu cari kerja rasa-rasa semua sampai kerja kat SMK Alhamdulillah aku dah pergi and looking forward lah to be your best friend insyaAllah sampai The man lah. Nabil. Kau sebenarnya kau macam fuck. Nabil dah bagi tau semua. Nabil dah set the benchmark tu. So, apa pun aku doakan kau dapat apa yang kau nak dari Lina. Like my best friend. So, aku harap kau lelaki yang dapat jaga diri sampai bila. Oh, that's sweet. So, Oh. aku akan kau. So, good luck in your journey. Baik ya. Kami friend tadi. Level, kita buat tepi kan. Okay, Alhamdulillah. Pressure tu. Pressure I dia. planning. I WhatsApp. Benchmark tinggi. Iya, aku takut. Aku sempat simpan punya orang je. Okay sayang, happy birthday. Happy birthday sayang. Tak, you ambil kita ambil. Okay. Happy birthday sayang. Kita dah nak dekat 5 years together. And I'm so happy that I'm in my life. I harap you akan dapat yang mudah in the future. I want you to know that I always doakan you and I always doakan kita untuk senangkan perjalanan kita ke halal mission. Akan jenjang kelamin. I always akan support you whenever you need help in this mission out. I just hope masa kita akan sama-sama mengharungi perjalanan itu dengan senang, dengan senang. Maybe akan ada apa the ups and downs, right? But I hope kita boleh bertahan dan kuat because I want to celebrate your birthday sampai Rasa yang khusus. Congratulations my brothers. Lepas tu walaupun macam Azri, Nabil, Nazahan, Mia. tak lagi and then yang orang kata our friendship is very apa tu dia punya susur galur dia very big very from friends to friends. Dia berkawan dia punya husband walaupun jauh tapi I feel very very welcome. Thank you for that. Macam I can call that I can call you guys as my best friend lah, close friends that I can cling on to, I can talk to and so macam thank you guys. One of my dreams will always be I hope my husband will cling along with me so much. So I'm so happy that you sama kali dengan Azri sekarang. Selamat dekat-dekat. Selamat belakang sikit. Diorang nak pergi rumah kawan ni. Ni Nazan.
Dulu masa Iman kecil, tak ada kecil, masa Iman teenager nak pergi rumah Ayah dengan Elsa, lalu sini lah. Kata pukul 1 dua baru balik. Aku sekadar add on footage kau lah. Add on footage. Jadi tak ada kadang-kadang. Gambar you boleh pakai. Dah? Okay, Okey balik. Diorang nak pergi rumah kawan. Muka Iman. Oh. Ni kat mana? Aku sekadar add on footage kau lah. 1, 2, 3. Jangan ambil lah kat dalam. Wih, malu dulu. Happy birthday.